Selain daripada simpan duit dalam akaun bank, sebenarnya simpan dalam akaun ini pun sangat-sangat menguntungkan. Nak tahu apa dia? Maka tuan-puan kena tengok video ini sampai habis, save dan share supaya lebih ramai orang dapat manfaat hasil daripada perkongsian hari ini. Ramai orang mereka simpan duit di bank, ASB, tabung haji dan juga KWSP. Tapi masih ramai lagi rupanya orang yang tak tahu yang kita boleh menabung emas sedikit demi sedikit melalui akaun emas gap ini sahaja. Di Public Gold, kita ada satu akaun yang dipanggil sebagai Gold Accumulation Program. Program untuk kumpul emas. Di sini, kita boleh simpan emas sedikit demi sedikit dengan bajet minimal RM100 dan ke atas. Contohnya, kalau kita nak menabung 1 gram sebulan, maka kita boleh menabung emas sedikit demi sedikit di sini. Ataupun kalau tuan-puan nak beli lebih, contoh nak terus beli 10 gram, 50 gram, 5 gram, boleh, tak ada masalah. Yang penting, ikut sahaja kemampuan dan poket masing-masing. Kumpul cukup gram, tuan-puan dah boleh keluarkan any item yang tuan-puan nak, bergantung kepada berapa gram yang tuan-puan dah ada di dalam akaun. Jadi tak kisahlah tuan-puan student, suri rumah, bakal pesara, dah nak pencen, cleaner, doktor, profesional yang sangat-sangat profesional ataupun sesiapa sahaja, tuan-puan boleh juga simpan emas bersama dengan Public Gold pada hari ini. Kalau hari ini tuan-puan nak saya bimbing dalam simpanan emas, maka tuan-puan boleh terus klik link di bio ataupun terus tunjuk pin di video TikTok saya cara untuk bermula. Saya akan kat tuan-puan dalam simpanan emas bersama dengan Public Gold.